Okay. So, Assalamualaikum dan juga good morning semua. So, ini adalah rakaman untuk sesi kita chapter 6, Sorting Algorithm. So, kita akan tengok nota berkaitan dengan Sorting Algorithms. So, rakaman ini dibuat bertujuan untuk memberi dari segi nota secara online dan rakaman kepada anda semua untuk lihat dan juga belajar berkaitan dengan Sorting Algorithms. Okay, boleh kita lihat nota kita. Okay, so sorting algorithm ni okay. Okay, sorting algorithm ni salah satu daripada ADT lah. Okay, ADT yang ada sebentar je. Sikit. Okay, sorry ya. Okay, so sorting algorithm ni dia termasuk dalam chapter 6 lah. Dalam ADT. Okay, so kita tengok sikit. So kita akan belajar introduction to sorting, type of sorting. Okay, so sorting ni is the process of organizing or arranging the data values in an array in a particular order, allowing for information to be found easier. So kita nak cari phone number ke, cari word on dictionary ke dan sebagainya. So kita sorting lah, kita sorting buku. Maksudnya sorting buku lah ataupun file-file kan. Okay. So in computer programming, sorting is an algorithm. Ni some theoretical punya wordings that is important in arranging the elements of a list in a certain order, either ascending or descending, mana naik ke menurun. So it is important to use the correct sorting. Ada type sorting yang paling penting. Sebenarnya ada pelbagai jenis sorting sebenarnya. Yang kita belajar pun taklah semuanya. Kita belajar yang common one ataupun yang paling default kita pernah guna lah. So kalau yang lain tu mungkin ada custom made sorting dan sebagainya untuk yang lagi-lagi hebat macam mungkin Google ke ataupun from Microsoft ke, diorang punya algorithm dalam komputer tu of course lah bukan yang sorting yang biasa. Sorting diorang mungkin lagi hebat sebab dah menggunakan data yang berpuluh-puluh gigabyte, terabyte dan sebagainya. So itulah nothing lah kan. Tapi kita tengok yang default, kita belajar basic. Basic mesti penting. Apa bahawa basic mesti penting. Okay, kita akan tengok 4 ni lah. Bubble sort, selection sort, insertion sort dan quick sort. The level of difficulty tu ni macam makin bawah makin susah sikit lah. Okay. Okay, kalau kita tengok sini selection sort selection sort dengan bubble sort ni bukan mesti the most easy semua lah. Okay, kita ada satu ni lah. Kita ni satu kan? Satu benda ni kan? Satu benda ni. Nampak? Satu benda dia di sini. Kita padam ikut ni. Satu. Okay, saya pakai inilah. Macam mana? Oops, silap. Ni. Draw. Okay. So, ini katakanlah kita ada satu yang tak sorting dah. So, 20, 12, 10, 15, 2. Apa yang selection sort ni buat, okay, ni by practically apa yang dia buat, okay, adalah dia akan select the first element as a minimum lah. Okay. Set. Kita kena set lah. Macam setkan 20 ni as the first one ni yang paling set as a minimum. Paling minimum itu paling awal. Kita dapat jumpa nilai yang lain dulu. Okay. Kemudian kita compare minimum with the second element. Kita compare sebelah ni. Itu 12 ni. Ini compare dengan yang ni. Kita compare. If the second element is smaller than the minimum, assign the second element as a minimum. Senang. Dia mudah je. Nampak? Dia compare dengan 12. Oh, 12 ni dah yang minimum. So, dia akan set 12 ni sebagai minimum. Kemudian, 12 ni compare pula dengan 10. 10 lah minimum. 10 compare pula dengan 15. Bukan dia akan goes to the next one. Dia akan skip lah. Macam dia skip. Kan macam go next lah. So, dia compare pula dengan 2. Last sekali kan. So, sampai dah dapat tu.
Last ni dia dapat yang paling itu paling bagus. So kita akan beritahu kat sistem yang bila kita dah satu iteration tu dah berjalan sampai ke hujung data, kita akan letak dia paling awal. So letak paling awal. Awal tu macam mana? Kita tak nak paling awal, tapi apa jadi dengan yang nombor 20 ni? So yang dua ni pergi ke sini. So 20 buat apa? So 20 akan pergi ke last sekali. Tukar dengan tempat yang kita nak swap tu. Okay. Tadi kan dua ni kat belakangan lah. So swap tu. Kalau dua dekat sini, sini dah akan swapkan. Okay. Okay. Ini dia punya overall dia lah. Overall tadi yang sebut. Okay. Lepas tu apa nak kena buat? Kita buat next pula. Dua ni kita dah sort. So yang ni dah tak perlu. Okay. So yang ni dah tak perlu. So dia tak perlu, kita akan move on to the next one dah. Kan? So bila move to the next one. Okay. Kita kena setkan dengan yang ni pula lah. Okay. Dekat ini pula. So kita mulakan balik dengan 12. Okay. So minimum value kita setkan yang dekat sini. So dia set 12 dengan 10 mana paling ni. So dapat 10. 10 dengan 15 mana paling low. Bukan. 10 dengan 20 mana paling low. Bukan juga. So 10. So 10 ni swap dah dengan sebelahnya. Okay. Macam tu. Ni buat macam tu sekali. Okay. Nampak. So dia akan jadi 210. So sini pula kita start dengan nombor kat seterusnya kan. Dia akan swap sampailah habis prosesnya. So selection sort ni macam ni nampak dia punya orang kata apa, dia punya pseudocode dia. Okay, pseudocode dia ni. So dia terang kat sini, kena space kena terangkan. Okay, so from I from 0, for I from 0 to size negative I, do, so loop I0 to anti size negative 1. Ya, negative 1 sebetulnya kalau ada 10 tu, maksudnya 0 hingga 9 dah. Okay, sebab tu size tu 10. Tapi sebabkan nombor dalam coding ni start dengan 0. So 0 dia sampai 9 tu dikira 10, bukannya 1 start. Okay, boleh dia start dengan 1 sampai 10, tapi dia usahakan memang akan setkan semuanya 0 ni the first number. Apa kan? 0 tu is the first location, 0 tu adalah the first number. First location, okay? So anggap I tu is current minimum, okay? Loop J I plus 1 hingga ke size negative 1. So nampak ni I plus 1 to size negative 1, do this one, okay? So dia do this one lah untuk cari value paling kecil. Kalau jumpa update the index minimum, kalau minimum bukan I, kita swap ke dia. Tu untuk buat swapping lah. Okay? So kita tengoklah yang paling bentuk C++ macam mana dia bertindak. Okay, ni coding dia, boleh cuba run. Okay, dalam lab pun ada juga. Okay, tapi ni untuk nota boleh cuba run semua, copy paste je. Okay, so function yang paling penting ni lah, buat selection sort ni. Okay, ini untuk printing je. So buat selection sort. So ini function ni buat apa? Susun array dari paling kecil hingga ke paling besar dengan cara cari elemen paling kecil dan letak dia ke depan satu persatu. Okay. So contoh ni. So langkah pertama, kita mulakan dengan I equal to 0. Okay. Kita akan ulang sampai elemen kedua terakhir. Size negative 2. Sebabnya elemen okay, sebab elemen terakhir akan otomatik berada di tempat betul bila semua yang berada dah disusun. Okay. Elemen kedua ni sebenarnya satu ni. Okay. So di sini. Okay. So apa jadi? So langkah 2 adalah kita andaikan pada indeks I adalah elemen paling kecil. Okay. Dalam bahagian array yang belum disusun. Okay. Paling kecil tu maksudnya kalau belum disusun I tu boleh first lah. Kalau kosong lah. Okay. Kosong. Okay. Itu paling penting. So next satu lah. Okay. So next one. Kita bandingkan elemen pada min index dengan semua elemen selepas J equal to I plus 1 hingga ke size is minus 1. Okay. So kita kena bandingkan dalam ni sebab ni 4 ni di dalam gergelum for yang lain. So dalam for tu ada for dalam for lagi. So jika array tu contohnya contoh I dengan kosong. So I kosong ni sini 64 kan. Ni kosong. J1 sampai 4. Sebabnya 0 tambah 1, 1 kan. 1 sampai 4. Okay, sebab ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, I sampai 4 dah. Yang tempat kelima ni, okay, ni 0, 1, 2, 3, 4. So, I 1 hingga 4 ni. Kita bandingkan dengan, okay. Kita bandingkan dah.
So 64 ni dibandingkan dengan 25, 12, 22, 11. Okay. Dia banding-bandingkan. Dan sehinggalah kita jumpa situ 11. So bila 11 tu, kat minimum index 4. So kita akan lakukan swapping kat sini. If needed lah, if mean index tak equal dengan negative 1. Okay, saya equal to I. Okay. Maksudnya kita dah set tadi. Index tu kita akan update kan. So index ni dah update. Bila dia update sama 11, so dia akan matchkan dulu. Sebab kalau dia index yang sekarang tu tak sama dengan yang kat I tu. So kita akan switch. Okay. Kalau elemen paling kecil bukan tempat asas I, kita tukar dengan elemen array I dengan array min index. Okay, tukarlah swap lah. Dengan swapping tu. So maksudnya yang paling hujung dengan depan paling hujung. Okay, kita boleh kira satu temporary variable untuk hold kejap. Sebab kita nak swap ni, maksudnya yang belakang masukkan okay. Yang belakang tu akan pegang nilai yang nilai yang array I tu. Okay. Nampak ni, array I ni kejap. Temporary akan pegang kejap. Kemudian kita akan masukkan dekat yang orang kata apa? Yang J ni ke dalam yang current ni lah. Okay. So masuk daripada temp tu akan masuk balik ke dalam tempat yang ni lah. So kalau contohnya kita ada temp. Okay. Dia akan masukkan data yang array ni lah. Dia simpan kejap. Dia simpan kejap. Supaya kita tukar yang ni dengan nilai yang kita dapat ni. Ni 11 ni. Okay. So lepas tu yang itu pula akan dapat nilai yang ditukar tu. Okay, nampak ni lah contoh visual lah. Okay, senang. Okay, pass 1. I, ni I So 0, 11 ni tukar dengan 4. Okay, tak ada. Okay, kemudian pass 2. I to 1, minimum 12, index 2. Tukar dengan 25. Okay, so tukar 25. Okay, ada tak? Kat situ. So 12 dengan 25. So tak ada. Okay. So kemudian 22 pula dengan 25. Okay. Ada tak? Okay, tak ada. So 25 next 3 tak tukar. Okay. Jangan nampak sebab tadi 64 kita tak tukar sebab 64 ni kita dah tukar tadi kan. So tak tukar dah sebab dia paling last lah. Okay. Kita move on semua dan sebagainya. So kita lakukan swapping. Okay. So kita kat sini, dekat sini kita tengoklah selection sort kita ni. So itu untuk selection sort. So you guys kena fahamkan macam mana selection sort ni. Boleh tengoklah pakai C out untuk tengokkan satu by one. Okay, dalam that. Okay, seterusnya kita tengok insertion sort. Betul lah. Okay, berapa sort kita tak selepas ni. Okay, so kita ada array kita 9, 5, 1, 4 dan juga 3. Okay, kita ada ni. Okay. Okay. So the first element is in the array assumed to be sorted. Take the second element and store it separately in the key. Kira satu variable baru kita kenakan nama dia key. Key tu untuk tempat simpan dia saja. Okay. Okay. So key tu simpan. Tapi nak simpan nilai apa? 5 nombor key nak simpan apa? Okay. Simpan nilai apa? Dia key tu. Okay. Okay. So apa yang dia buat? Yang first element ni kita tak ambil sebab kita dah assume dia dah macam sorted. Okay. Ini macam sebab apa macam tu dah inilah dia reka macam tu kita follow saja sebab ini semua algorithm ni semua dah dibuat. Kita tak payah fikir pun benda ni algorithm ni semua dah dibuat oleh programmer masing-masing dah perkenalkan. Kita follow sahaja. Okay, jangan fikir-fikir orang kata apa kenapa tak pilih ni semua. Ini kalau kita adjust maksud kita dah buat algorithm sorting kita sendiri. Kita aku nak yang belakang ni lah sebagai kita dah assume to be sorted. Boleh tapi kita macam mana algorithm kita macam mana kan. So ni dia buat macam ni. So kita pegang key yang nombor 2 tu pegang sebagai nombor 5. Kita dah ni kita sorted masa kita tag nombor 5. Okey. So kita compare lah key ni dengan yang first element dia compare pula kan. So if the first element is greater than the key, then the key is found out of first element. Nampak? 5 dengan 9. So the first element tu tadi 9 kan. Greater lah dengan 5. So dia akan macam swap lah juga. So dia akan swap dengan 5 ke sini. Okay. Next one. Lepas tu dia akan kata dah sorted. Okay. Kita ambil key 1 pula yang seterusnya pula. So 1 ni dia akan compare dengan element on the left. Left ni 5 dengan 9 ni lah. Dia compare. Dia compare dengan 5. Di sini nampak dia compare
Yang paling terdekat dengan dia. Okey, terdekat dengan 1 ni 9 ni, dia compare. So, 1 akan pergi sini ni. So, 9 pergi ke kanan, 1 pergi sini, ni akan jadi 1 lah. Ni 1. So, 1 ni akan compare dengan 5 pula. Okey, nampak sangat 5 paling kecil kan? So, 1 pergi depan. So, next ni, okey. So, untuk next page apa? Next page kita akan ini dah sorted. Dah sorted pula, kena ambil key nombor 4 pula. Okey, proses ni akan ulang, sebenarnya. Okey, dia akan ulang sampailah settle. Okey, settle. Okey, sampai settle sini. Dah settle. Apa benda ni? Okey, ni dia punya, orang kata apa, pseudo code dia ataupun ni macam dah coding kan. Coding dia macam mana dia buat. Saya sort, kita just follow je. Bolehkah kita ada insertion ataupun sorting algorithm sendiri. Okey. So, perjalanan ringkas, elemen pertama dianggap sudah sorted. Ambil elemen seterusnya. Okey, banding dengan elemen sebelah kirinya. Okey. Nampak ni bagi kita buat ni, dia banding, nampak ni. Ini perbandingan ni. Okey. Ataupun dibandingkan. Okey. So, banding, bila jumpa, selagi array lebih besar dari X, tolak elemen ke kanan. Nampak ni elemen ke kanan. Bila dah jumpa elemen yang betul, okey, baru kita letak dekat array yang berkaitan dah. Okey. So nampak sini, ni coding-coding dia dah. Instruction sort dia. Panjang juga kan sini. Okey. Macam mana dia buat? Okey. Dari asas kita, ni coding dia pula, part coding. Okey. Kita anggap elemen pertama sudah pun tersusun. 55 tu ni. Dah susun. So kita akan ambil key nombor 2 lah kan. Okey. So, mula dengan I equal to 1. Kenapa I tak kosong? Sebab dah anggap pertama tu dah tersusun. So ambil lah dengan 1 kan. Okey. Ni size pula. Sama size tak jadi macam nombor tak -1 ke apa kan? Okey. Kenapa tak? Okey, dalam for kita tengok kalau size ni, size dia kita ada 6. Okey. So 6. So bila I equal to 1, so 1, okey. 2, 3, 4, 5. So maksud I ni hanya valid sampai I sampai 5 je lah. So masuk 1, 2, 3, 4, 5. Nampak sama je. Okey. So kita simpan elemen yang senang kita nak insert ke dalam bahagian dah susun. Okey. 2 ni masukkan dalam X. So dalam X. Okey. So kalau I sama 3, 9 tu kan. Okey. So array 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 5, 9. 5 ni 6. Okey, 6. Okey. X adalah itu 9. Ni contoh ni tak sama dengan yang ni lah. So kalau kalau ikut contoh ni, kalau I sama dengan 3 mana? 0, 1, 2, 3 I dengan 1 pula. Ni contoh ni, kalau ada array tu ada 1, 2, 5, 9, 5. So I 3 sama dengan 9. Okay. Ni contoh ni tak sama ni. Dia lain. Ni lain lah. Okay. Okay, mula banding daripada belakang yang dah tersusun. Contoh kita gunakan pointer J daripada elemen sebelum X, iaitu elemen terakhir dalam 4 yang dah disusun. Okay. Pointer kita menggunakan elemen sebelum yang X tu lah. Okay, sebelum X tu apa? Apa dia agak? Okay. Yang sebelum ni yang nombor 5 je lah. Kan, nombor 5 tu. Okay. So, ulangi X. Selagi X lebih kecil daripada elemen dalam sorted part. Okay. Sebenarnya selagi elemen array J lebih besar daripada X, kita akan alihkan elemen tu ke kanan. Okay, dia ke kanan. Okay. Set ke kanan, kita enggak ke kanan. Kalau ikut contoh ni lah, ni dia ke kanan. Dia set ke kanan. Lebih besar ke kanan, kalau kecil ke kiri. Okay. So, alih elemen ke kanan. So, J tambah 1. Okay, kita gunakan elemen array J ke arah kanan. J tambah 1. Sebab tu kita akan angkat pointer J tu ke kiri. Untuk mana dengan elemen sebelumnya. Okay. So, kita akan bandingkan. Benda ni kita akan gerak lah satu one by one. So, bila jumpa tempat sesuai tu X. Okay. Contohnya X lebih besar atau sama dengan array. Kita letak X pada J tambah 1 ke depan lah. Sebab besar ke depan, kecil ke belakang. So, sebab kita ada J ni tempat sesuai. J minus tempat sesuai adalah J tambah 1. Okay. J tambah 1 tu yang paling ke belakang dah. So keseluruhannya contohnya untuk AR 529. 529 ni. I sama dengan 1. X sama dengan 2.
Okay, J sama dengan kosong. Okay. Sama apa? X sama dengan 2 pula kan. Ni 2. Mana array 1. So, array 1 lah. Dalam kotak ni 1 kan. Array 1 kan 2. So 2 kan. So, J, I minus 1 apa? I adalah 1. 1 minus 1, J kosong. J kosong. Okay. So, array kosong sama dengan, okay. Array kosong. Okay. J ni kosong kan. J kosong. Lebih besar daripada X. Array kosong tu 5. Okay. Lebih besar daripada 2. Okay. Jadi, alihkan 5 ke kanan. 5 ke kanan kan. Okay, nampak? Cuba kita kena test tengok. Okay. Ni macam ni betul lah maksudnya. So, array J tambah 1. J tambah 1, ada tadi kosong kan. Kosong tambah 1, array 1 lah. So, array 1, ni tempat 2 ni, is equal to array J. Array J tu sekarang ni 5 kan. So, array J 5. Ni 5, ni ni yang, so, J tambah 1 sama 5 lah. Mana dekat array 1 tu, equal to 5 lah kena set kan. So, ini akan jadi, sini akan jadi 5. Okay. Bukan 2. Kita akan switch macam tu. Okay. Dan maka dekat array kosong pula. Okay. So, array kosong pula. So, array kosong akan menjadi sini dah pula. Okay. Akan tukar dapat lah. So, J tambah, ni kita setkan lah. J tambah 1 sama dengan X kan. X tadi kita berapa? Kosong. Tapi J mana-mana, tunggu dulu. Yang mana-mana. Okay. Tunggu dulu. Okay. So, bila dia dah tukarkan macam ni. Okay. J ni kita akan ke belakang sikit. J minus. So, J minus tu tadi asalnya daripada apa? Dia tambah 1 kan. Dia dalam tu dari jadi J tu sama dengan 1. Bukan kosong lagi. Kemudian dia akan reverse balik. J tolak akan jadi kosong. Okay. So, bila dah J kosong, kita akan assignkan yang apa? Yang pertama tu dengan angka 2. Dia akan ambil nilai 2 tu pula lah. Okay. Nampak? Letakkan 2 kat tempat J plus 1 equal to 0. Kita akan switch 1. Itu yang akan jadi 2, 5, 9. Dah tukar. Dari 5, 9 jadi 5, 2, 5, 9. Daripada 5, 2, 9 jadi ke 2, 5, 9. Okay. Ni untuk kita nak add C out lah. Nak senang kita add C out. Tengok. Nampak? Saya siap print array. Siap tengok step. Okay. Ni kod dia untuk kita print dah apa dia. Ni boleh tengok untuk printing. So, boleh cuba run this code lah. Okay. Okay. Now, kita masuk ke quick sort lah. Quick sort. Okay. Quick sort pula. Okay. Quick sort ni dia variation dia banyak. Tapi kita akan tengok by rightmost element. Will be selected by the rightmost element. Ada bagai leftmost, ada by centered dan sebagainya. Sebab pivot ni, dia boleh tak di tengah, boleh tak di belakang, boleh tak di depan. Ada banyak teknik. So, right now dia pilih paling kanan, nampak 2 tu. Will pivot element. Okay. So, pivot element sini. Okay. Right now kita kena rearrange the array tu. Okay. Macam mana kita nak rearrange the array contohnya. So, kita baca di sini. Now the elements of the array are rearranged so that elements that are smaller than the pivot are put on the left and the element greater than the pivot are put on the right. Okay. So kita tengok. So kita tengok sini. Kita ambil rightmost nombor 2 ni. Kemudian kita letak dia yang paling yang paling kita kena arrangekan dia supaya yang small tu di sebelah kiri terus kanan. Maksudnya macam ni Jadi kita tengok contohnya. Okey, macam mana kita dapatkan macam ni? Macam mana dapatkan macam ni? Okey. First sekali kita akan setkan 2 ni sebagai the first element lah. Kita guna rightmost. Kemudian apa yang dia buat, dia akan tengok yang kalau bagi belah kiri yang lagi kecil, bagi belah kanan adalah lebih besar. So 2 ni, okey. Jadi okey. Ni asal kan? Ni asal macam ni kan? Okey. So, apa dia buat? 2 ni dia akan compare lah dengan yang paling first. Okey, 2 dengan 8. Kiri ke kanan? So, kanan. So, bila kanan, dia akan letak dia akan letak di kanan lah. Okey. So, dia akan letak di kanan nanti. Okey. Nampak? If pivot is compared with if the element smaller than the pivot element is reaches,
The smaller element is swapped with the greater element found area. Okay, kita akan swap dia kalau ni. Maksudnya swap ni kita akan tengok yang paling kecil tu ke kiri, yang paling besar tu yang ke kanan lah. So kita kena compare dan do some comparison lah situ. Okay. So kita proseskan dia. Okay. So the process is repeated to see the next greater element as the second most and the swap if another smaller element is not swap. Sebetulnya senang-senang. So 2 dengan 8 tadi kan. 2 dengan 8, okay. Dan smaller kita akan ni kan swap. So kita tak swap. So 2 dengan 7 pula tak ada apa-apa. 2 dengan 6 pula tak ada apa-apa. 2 dengan 1 pula ada. So bila ada, kita akan letakkan yang satu ni ke sebelah 8 ni. Dan 8 ni akan pergi ke 1. Itu satu dia. Ini sebagai pivot je. Dia tak gerak apa. Dia biar maintain sini je. Okay, biar maintain sini je. So, dia akan swap. Kemudian dia akan gerak lagi. Dah satu dah tempat sini dah. Lokasi sini ni pula. So, 2 dengan 0. Perlunya dia swap. Sebab dia lebih kecil. Dia bukan benda kiri. So, 0 ni akan swap dengan nilai pointer yang satu lagi ni. 0, 7. Sebab tadi kita dah stay kat 7 ni. Sebab kita dah swap yang pertama. So, yang tempat yang kedua ni pula. Okay. Jadi, dia berjalan. Okay. Kemudian next pula. 2 dengan 9. Tak ada apa-apa. So, okay. 6 menit. 6. Okay, tapi bila dah sampai habis, dia akan swap dengan tempat yang orang kata apa dengan the second last element ni. Okay, dia akan compare lah. Dia compare tu. Kalau kecil lagi, dia maintain lah. So, bila besar, dia akan switch swap situ. Okay, dah jadi. Dah tersusun sikit. Tapi tak susun habis lagi. Okay. So, pivot elements are chosen again for the left and right part separately. And step 2 is repeated. Mana kita cari lagi? Okay. Ambil lah pula nanti nombor 6 pula. Kan? So, yang ni dia dah macam dia dah sorted lagi. Kita akan repeat prosesnya. Okay. Dia repeat the step tu supaya dia boleh susun. Maknanya dia dah susun dah senang. Mana dia macam dah terbagi dua lah. Bila dua ni dia anggap sebagai dah tersusun. So, dia akan compare dengan ni pula. Akan compare belah kiri ni belah kanan. Okay. So, ni nampak dia belah kiri. Ini kanan rasanya. Kanan tak buat. Ni kanan. Ni belah kanan dan ni belah kiri. So kita buat belah kanan dulu. Ni kita biar dulu. Kita ambil yang 8, 7, 9, 6. So 6 compare dengan 8. Okay. So kalau dia lebih kecil, dia akan swap. So swap. Okay. So dia akan swap ke situ lah. So dia akan swap ke situ. So kemudian dia dah habis tu. Contoh dia cuba run. Ni dia cuba set. Dia dah peringkaskan dah ni. So 6 dengan 8. Okay. Oh kecil boleh dia maintain lah sebab lepas tu belah kanan. Okay. Okay 6 dengan 7. Okay maintain lagi. 6 dengan 9 maintain lagi. So akhirnya 6 akan bertukar dengan 8. Sebabnya macam tadi juga lah. 2 ni dia tak gerak lagi. Dia just nak tahu siapa yang akan berada di sebelah kanan dan lagi kecil dia akan ke maintain ke kiri. Okay. Maintain dengan pointer sudah ada. So dia akan maintain macam tu. Sampai selesai. Bila selesai tu, dia dah tersusun. Kemudian kita akan ulang dengan yang sebelah kiri pula. Sebelah kiri akan ulang sampai dah selesai lah. So, part this one ni dia akan explain everything lah semua. Dia sorting. Nampak ni dah sorting lah semua sebagainya. Okay. So, ini algoritma dia punya coding dia. 2 page ni. Boleh cuba run. Dia ada untuk partition punya coding. Partition sebab dia the left and the right. Dia quick sort. The left right ni akan pergi ke nanti ada belah kat bawah besar ni bukan sama juga. Okay, dia coding cuba run. Okay, so kita tengok cuba sikit lah. So kalau low lebih kecil dari high, maksudnya masih ada lebih dari satu elemen untuk disusun. Okay, maksudnya nombor tu masih ada kita run one by one lagi lah. Okay, panggil partition untuk cari kedudukan pivot betul. Nilai kat pi tu, P tu ialah index di mana pivot akan berada selepas kita partitionkan dia. Kat mana dia akan berada? Macam tadi lah. Okay. Nampak? Ada quick sort belah kiri, quick sort belah. Dia macam recursive tau ni. Nampak ni? Recursive. Dia masuk kan? Masuk sampai habis. Okay. So, quick sort AR, low. Dia akan ambil data, orang kata apa, data yang berkaitan. Nak pergi ke belah low ke, pergi belah high. Okay.
Susun elemen sebelah kiri, pivot lebih kecil dari pivot. Kalau belah ni ada P belah 1 sebelah kanan. Okay, pivot lebih besar daripada elemen lebih besar dari pivot. Okay. So partition ni, contohnya ambil elemen yang paling hujung sebagai pivot. Okay, ni contoh yang paling hujung. Ini kita dah setkan paling hujung tu. Contoh walaupun kita tidak divide, walaupun dia recursive nanti ke, kita ada partition macam ni. Mana tu? Partition ni. Dan bila kita masuk function ni, dia partitionkan lagi. Okay. So, kita akan setkan paling hujung sebagai pivot. I is equal to low minus 1 lah. Kita ambil nilai elemen dia lebih kecil daripada pivot. Mula dia tentukan sebelum dulu. Maknanya, yang kita set tadi tu, yang lebih kecil dari pivot. Okay, setkan. Okay, loop lah. Daripada low sampai sebelum high. Nampak sebelum high? Dia loop. Kalau jumpa elemen yang lebih kecil dari pivot, tukar tempat ke kiri dan swap dengan I. Okay, kita swap dengan I. And then, seterusnya kita letak pivot ke tempat lebih betul nanti. Okay, kita swap this one. So, macam swap ni, kita swap lah. Tukar tempat. Kena ada. Satu untuk pegang sementara nilai tu, kita tukar ke tempat, masukkan balik nilai tu dalam tempat asal. Mana kita kena macam, kita nak tukar dua tempat, dia tapi tak boleh terapung. Dia kena salah satu gerak. So, kena bukankan satu temporary punya tempat. Kau pegang nilai ni kejap, aku nak masukkan data ni ke sini. Lepas tu nilai ni akan masuk tempat yang tadi. Macam tu. So, macam ada macam ni, ada tempat kan. Ada A, ada B kan. Ada temporary. Okay. Contohnya, sini ada 2, sini 4. Ni kosong lah. So, 4 ni nak masuk sini. So, masuk sini, 2 ni masuklah sini kejap. Sebenarnya 4 ni pun masuk sini. Dan 2 ni masuk sini. Contoh. Contoh. Dia akan, dan tukar dalam komputer kena bagi macam tu sekali. Okay. Okay. So, letakkan pivot di tempat yang betul lepas semua elemen lebih kecil daripadanya dan return index di mana pivot yang diletakkan. Tempat ni dah confirm betul, so dah tak perlu save. So, dah memang set, dia dah tukar dan sebagainya. Okay. So, jom kita trace lah. Quick sort ni contoh 8, 4, 7, 3, 10, 5. So, kita panggil dalam main ARR05. ARR05. 05. Sebab apa 5 ada? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Kalau ni dia akan buat yang quick sort function integer pi is equal to partition AR05. Okay. So, pivot equal to 5. I equal to -1. Loop daripada J0 hingga J sama dengan 4. Ni sini. Loop kan sini. Okay, kita akan loopkan dia. Ni contoh yang kuat nampak. So, ARR ni. Array lah. Array ke 8. Kan sini kan ingat ni 8 ni. Okay. Yang kosong. 8. Lebih kecil lebih bawah tak? So, kalau tak, kita skip. Okay, bawah tu akan ni lah, maintain lah. Skip. Okay, J sama 1. Okay, yang nombor 4. Begitu pivot tak? Okay, swapping. Swapping lah, swap. Swapkan dia. Okay. Tadi kita ambil pivot 5 kan? 5 pivot 5. 5 tak berubah pun. Okay. Sama dengan ni semua juga. Kalau betul, dia true. Kalau tak betul, skip. Okay. Betul, kita swap. Tak betul, kita skip. Sampai dapat dia susun. Dan akhirnya last sekali baru kita ambil 5 ni, swapkan dengan tempat yang current yang kita setkan tadi. Okay. So, lepas loop kita akan swap pivot dengan AR+1 dengan AR2. Contoh, swap AR dengan AR5, swap 7 dengan 5. So, sekarang nampak 5 dia dah berubah ke sini dah. Nampak. Asal macam ni, 4, 3, 7, 8, 10, 5. Okay. 4, 3, 7, 8, 10, 5. So, 5 ni sekarang dah pergi ke tempat yang 7. 7 pergi tempat yang 5. Okay. So, kita dah ada 2 partition. Satu ke sini, sini. Satu ke sini. Okay. Okay. So, kita akan ulang lagi. Okay. Left side pula. Left side ke tinggal dia. Sebab ni kita dah sorting dah. So, kita ambil left side 3, 4 je. 3, 4 ni banding lah. Kita boleh kecil pivot. 3, 4 daripada 5 kan. 5 ni pivot. Pivot 7. Okay. Nombor ni tadi. Ni one. Okay. 4, 3. So, pivot dia 3. Sebab ada 2 je. Sebab 5 ni dah sort. Okay. 3 dengan 4 ni je. So, 3, 4. Jadi. 3, 4. So, pivot 3. Senang je lah kan. Kalau dia betul, kita swap. Tak betul tak. So, right now, ARJ ni. Okay.
4 J kosong. J kosong sama apa? J kosong sama dengan apa? J kosong sama dengan dari berapa kita tengok J kosong? Kita tengok. So J kosong lebih dengan pivot start kan. So R sama dengan -1, action skip. So 4, 3. So bila mana sebab macam ni pivot dia 3 kan? Okay. So 3 kita bandingkan dengan 4. Okay. Dia kata sini nak true. So bila nak true kita akan skip, maka kita akan swap. So kita akan swapkan dia. So adik kali 3, 4, 5 dah ada. Okay. So next one kita 8, 9, 10, 7 ni pula. Kita buat seri the same. Kita akan swap lah 3, 4, 7, 10. Tapi lepas tu kita ni kena buat juga sekali lagi. Kena buat lagi, baru kita akan dapat hasil akhir dia. Okay. So pastikan juga primary betul-betul dengan benda ni. Sebab ni sangat penting dalam orang kata dalam pastikan run teliti satu. Kalau dalam kuliah saja dengar, dia tak boleh. Kena praktis. Dengar, tengok. So, akhirnya ada array yang disorted. Okay. So, kalau bubble sort ni, dia macam ni sikit lah. Dia ada bezel sikit bubble sort ni. Okay. Bubble sort ni bezel sikit. Kita kejap seminit. Kita tengok bubble sort. Bagi juga note sikit. Okay. So tengok bubble sort lah. Bubble sort ni dia orang kata apa, dia macam mudah sikit lah. Tapi dia lagi nampak macam lagi senang sebenarnya. Tapi dia quite good lah compare to others kan. Bubble sort sebab nama dia berpula. Bubble sort ni dari segi kita sorting. Okay. So suppose we are trying to sort element in the ascending order. Macam something yang macam menaik. Okay. Menaik. Okay. Ni kita ada nombor kita. Nombor kita. Okay. Okay. So, negatif 2 dengan 45. Okay. So, okay, betul. 45 dengan kosong. Swap. Okay. Okay, lepas tu, ambil yang kosongnya pula. 45 dengan 11. Okay, swap. 45 dengan 9. 9 4. Okay, dah habis. Tu. Tu baru step yang kosong. Kemudian ada step yang seterusnya pula. Compare lagi buat benda sama je. Buat benda sama. Okay, sampai dia dah sorted dah. Okay, sebab ni 45 dia kira sorted dah. So dia akan ini je sampai sini je. Okay, so ni sama. Dia sorted sampai dah selesai. Ini sampai 3 kan. Okay, algoritma nampak macam senang, mudah je. Okay? Tapi dia banyak orang kata apa macam mesti macam recursive jugalah. Okay. So kalau kita tengok performance of sorting algorithm ni, mesti kalau data yang pada bubble sort ni paling berat dah. Insertion sort dan juga quick sort paling laju. Okay, quick sort paling laju. Ni ambil sampai 500 millisecond. Okay. So nampak. Slow, good for small input, okay lah. Dia small input, okay, bagus. Insertion sort dengan selection ni. Okay, quick sort ni paling laju. Lepas tu lah quick sort yang juga tengok tadi, mana? Dia macam susah sikit. Tapi kalau biasa kan, mahir kan quick sort tu. Okay. So, sebagai exercise, senang juga boleh cuba buat. Okay, exercise ni tak perlu hantar pun, juga ada lab pun. Juga cuba buat, secara buat lah. Okay. Nak hantar kasih social check pun boleh. Okay. So, minta juga buat. Dan juga sebagai diri sendiri untuk improve. Okay, itu saja untuk hari ini dan juga minta kamu buat lab untuk sorting ni.
Okay, good luck. Terutama untuk di FTMK Ton tu, FTMK Ton tu. Dan sehingga kita berjumpa lagi. Okay, Assalamualaikum dan juga selamat pagi semua. Terima kasih.